How are you tu apa? Dalam bahasa Melayu apa? Maksud dia? Awak apa khabar? Ataupun bertanya khabar. Jadi greetings yang pertama kena ada apa? Arif? Ayat siapa Yang kedua kawan pun? Bertanya khabar. Orang yang tak datang ni Ishak Fahim awak dengar nanti Mak Amal nak bagi tugas dekat awak juga. Jangan ingat awak tak datang hari semalam, hari ni tenganga je, tak tahu. Mak Alimah dah pernah ulang, Mak Amal dah pernah terangkan dah. Okey. So lepas dah set greeting, okey. I tu apa? Introduction. Okey. Awak terangkan. Mak Amal tak nak tolong apa-apa. Terangkan. I tu apa? Mula awak terangkan. I tu apa? I tu kena ada apa? I tu ayat awak buat ayat macam mana? Terangkan. Terangkan dekat kawan awak. I tu apa? Bagi tahu. Pandang muka Isyad tu. Dia tak datang semalam tu. Okay. I tu apa? I tu introduction. Lepas tu? Lepas tu dia kena ada pendahuluan. Teruskan lah. Lepas tu? Apa introduction yang awak buat? Introduction yang I want to invite you. Cakap tu kuat lah sikit. Introduction yang kami buat ialah I want to invite you about a cooking class with you. Okay, dengar tak Amir kat belakang? Dengar, okay. Kuat-kuat lagi sekali. Lepas tu terangkan dalam bahasa Melayu. Introduction I want to invite you about a cooking class with you. Okay, maksud dia? Saya ingin mengajak awak tugas memasak bersama awak. Okay. And then? Lepas tu dia kena ada Tak, jangan cakap dengan Mak Alimah. Cakap dengan kawan awak. Mak Alimah tak payah awak terangkan dah. Mak Alimah dah ingat dah benda tu. Lepas introduction dia kena ada context. So how many content that you need to write? How many? Berapa banyak kena tulis? 10? Berapa banyak? Kenapa kena tulis 3? Kenapa kena tulis 3 kali konten dia? Sebab apa? Sebab kalau ada satu soalan kita kena bagi 3 isi. Sebab bergantung kepada soalan dia. Tengok tak soalan dia ada 3 isi, 3 point yang awak kena jawab. So 3 isi lah awak kena tulis. Ingat tak Kasha? Berapa banyak isi kena tulis? 3. Okey, bagi tahu. Okey, yang macam mana konten yang pertama apa? Okey, tanya, baca soalan kat atas tu, lepas tu berjawab kat bawah. Where and when the class is. The location of the class at Labu Labi Restaurant in 30 October 2025. Okey. What dish you will learn to cook? Okey, what dish tu apa? Terangkan dalam bahasa Melayu. Bagi tahu apa what dish tu apa? Makanan yang awak akan belajar masak. In the class, I will cook the chicken chop with many fries. What you think? Okey, tu bagi tahu Yusof. Yusof pula terangkan. Yusof terangkan pula yang Q3 tu. Terangkan dekat atas, lepas tu jawab yang jawapan awak buat tu. Where and when the class is. Why you think she will enjoy it? Dengar ke orang belakang tu? Dengar? Kuatlah sikit. Memang Yusof ni tak boleh cakap kuat ke kelas? Dia gelap kuat. Cuba awak gelak. Mama dengar awak gelak sekarang, gelak. Macam mana awak gelak? Mama suruh gelak. Mama nak dengar betapa kuatnya suara awak gelak. Cepat gelak. Kuat macam suara awak gelak tu. Baca balik. Why you
Okey, menjawab tak? Menjawab tak semua soalan tu? Yang pertama soalan dia kata kat mana kelas tu akan di mana? Dijawab kan? Labu-labi restoran. Okey, sambil tu mama nak tanda. Okey, labu-labi restoran. Okey, kat sini betul. How are you? Tanya khabar. How are you? Okey, betul. Lepas tu labi-labi. Okey, cuma kat sini. Kenapa Maklimah bulatkan tu agaknya? Sebab R kena besar. Sebab restoran kena huruf R besar. Kalau okey, awak ingat. Sebab tu Maklimah suruh awak buat. Sambil awak buat, kita boleh tahu, kita bedah yang mana salah, yang mana tak patut buat, yang mana kena buat. Baru nampak kan? Betul tak? Okey, labu-labi restoran. Okey, pandai setuju tak? Okey, kalau kalau restoran, okey, restoran macam biasa, dia kata nama am ke nama khas? Kata nama am. Sebab restoran ni ada nama ke tak ada nama? Tak ada nama. Kalau tak ada nama, restoran tu R kena huruf Besar. kecil. Huruf kecil. Dia tak ada nama. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil common noun. Common noun. Which is kata common noun. Common noun. Kata nama am. Okey, masa restoran tu tak ada tak ada nama. So huruf kecil. Okey, kalau sekarang ni macam tadi dia tulis labu-labi. Labu-labi. So labu-labi ni nama restoran. So restoran ni huruf kecil ke huruf besar? Besar. Sebab restoran ni dah ada nama ke belum? Dah ada nama. Daripada restoran tu jadi common noun, dia berubah jadi labu-labi. Apa jadi labu-labi? Yelah, dia ada nama. Jadi rare noun. Kan? Dia jadi proper noun. Kan? Proper noun, common noun. Kenapa rare? Mak, common noun tu kata nama am. Kata nama am. Kata nama am, kata nama khas. So, restoran ni R kena huruf besar. Okay, next. Okay, yang ketiga. Why you think? Why? Okay, mana tanya. Why tu maksud apa? Apa maksud dia? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Kamu apa? Kamu fikir you suka. Kenapa? Dia kata why? Why? Okay, kalau tadi where tadi maksud dia apa? Di mana? Di mana? Where maksud dia apa? Bila? What maksud dia apa? 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 Why? Kenapa? Kenapa? Rida dengan Fahim tu ke tengah sikit tu, tak nampak. Ambil lah kursi. Okay, so bila kenapa, maksud dia awak kena tulis apa? Ilman. Kalau why ni maksud dia kita kena tulis apa? Why. Yelah, kenapa? So kena bagi apa? Kena bagi tahu ke? Bagi tahu apa? Sebab. Bagi tahu sebab. So sebab tu awak kena fikir lah. Okay, so dia kata I think you will enjoy because it's so interesting. Okay, boleh, interesting. We can cook all food. Dia bagus, dia buat dua. Okay, kat sini we'll cook the chicken chop with a. Okay, fries ni dah banyak so tak perlu a. With many fries. Okay. And then, okay, C pula, terangkan yang C. Walking. Okay, C tu maksud dia apa? Closing. Closing. Okay, apa yang kena ada dalam closing macam? That's all for me. I hope you come with me. You can come with me Ingatlah, sibuk. later. And thank you for read my email. Okay. So tengok apa yang betul apa yang salah. That's all for me. Betul tak? Tak. Mak Amal tanya Kasha. Muak dia bukan main besar dah kena denda pun mengantuk ke Kasha? Ngantuk? Kasha, Mak Amal nak tanya. That's all for me ni betul ke tak? Yang lain senyap. That's all for me ni betul ke tidak? Betul? Satu. Okay, siapa cakap betul angkat tangan? Satu. Salah betul. Fahim tu dia tak tahu tu. Dia garu-garu je kepala. Dia angkat tangan bila semua angkat tangan memang. Rida, betul atau tidak? Turun tangan. Okay, Rida berdiri. Kenapa salah? Bagi tahu sebab. Sebab boleh.
Awak cakap macam tu, jawapan macam tu kena awak. Mama tak suka dengan cakap macam tu. Jangan cakap. Okey, sebab boleh. Okey, apa? That's all. Betul tak? Salah kenapa? Kenapa salah? Semua orang kena fikir kenapa yang ni dicakap salah je kenapa? Sebab apa? Sebab bila Muhammad tanya tadi betul, semua orang tak nak angkat tangan. Jadinya kalau salah kenapa dia kan sebab. Tak tahu ikut orang. Sebab apa? Krik. Damai awak rasa betul ke salah? Salah sebab? Sebab apa? Khalif sebab apa salah? That's all from me duduk Khalif sebab betul. Bayati. From me, not for me. Kalau for, that's all untuk saya. Kenapa awak nak cakap? Awak nak cerita kat siapa sebenarnya? Awak nak cerita kat diri awak sendiri ke? Awak nak cerita kat Lisa? Kan? Jadinya kenalah cakap that's all from itu saja daripada saya kan? Itu saja untuk saya. Kalau tukar maksud ni dalam bahasa Melayu pun awak tahu yang salah. Kalau salah maksudnya kena ada yang something lah. Kena betul kan? So I hope you can come with me. Okay, betul. Thank you. Okay, mula-mula dia bagi harapan. Lepas tu cakap terima kasih. Okay, yang ni N tu apa? N? Nama orang. Nama siapa? Nama siapa? Semalam Maklumat dengar satu soalan yang macam yang Mama tak terfikir pun dia bertanya soalan tu. Ada satu kumpulan dia tanya. Budak mana ke Mama? Nama diri sendiri. Kenapa tu nama sendiri? Yang lain senyap. Kenapa tu nama sendiri? Sebab apa? Sebab apa? Siapa yang tulis? Diri sendiri. So tak payahlah tengok. Sebab awak yang tulis kan? So awak tulis kepada Lisa. Jadinya awak tu yang nama awak sendiri sebab awak yang bagi kat Lisa. Okey, tapi betul tak kat situ? Dekat tengah-tengah, betul tak? No. Betul tak kedudukan di tengah-tengah? No. Lepas tu sebuah huruf besar? No. Mama tulis kesalahan. Yang pertama, wrong position. Position dia sepatutnya belah kiri. Right on Capital letter. in capital letter. Kenapa salah capital letter? Maklimah, dia kenapa sincerely? Dia kan apa tadi? Kawan cakap? dia. Yang kat sini dia tak kisah. Maksudnya sama ada awak boleh pilih yang mana awak suka. Sincerely ke, awak nak buat your friend ke. Tetapi contoh, macam kalau kat sini awak kena bagi message ni kepada mak awak. Tiba-tiba awak kat sini awak cakap your friend, betul tak? Salah. Tak betul lah kata ganti nama diri awak tu kan. Kena dah tulis kat sini your son, your daughter. Kalau awak ambil, awak tulis your daughter, betul? Awak anak lelaki tulislah your son. Yang ni salah, patutnya kat sini bukan kat tengah-tengah. Okay. So kalau ni Maklimah akan bagi markah